Okey, seterusnya kita tengok contoh bagi partial fraction untuk kes kuadratik yang repeating. Okey, jom kita tengok sekejap. This is quadratic, x square plus 1, dan kita tak boleh nak further simplify sebab x square plus 1 ni kalau kita cuba selesaikan, kita akan dapat imaginary number. So, kita biarkan dia macam tu. Dan kuasa 2 dekat sini menunjukkan dia adalah kes yang repeating, berulang. Okey, so jom kita selesaikan ini. So, kita ada x square minus x plus 1 over x square plus 1 kuasa 2. Okey, sebelum tu saya lupa nak minta korang double check. Adakah ini proper atau improper? Atas ni ada kuasa 2, bawah pun kuasa 2 juga. Adakah dia case improper sebab kuasa sama? Tidak. Sebab dekat pembawah ni, walaupun dia kuasa 2 dekat sini, dia juga ada kuasa 2 dekat luar, menunjukkan x dia adalah kuasa 4. Therefore, this is proper rational function. Tidak perlu long division. Okey, so kita pecahkan kepada dua pecahan berbeza. Untuk yang first, kita ada x square tambah 1. Manakala untuk yang kedua, kita ada x square tambah 1 kuasa 2. Disebabkan dia adalah kuadratik, maka kita punya atas ni adalah ax plus b. Dan yang kedua, okey, ni pun nak tanya juga korang ni. This is kuadratik, ada kuasa 2. Adakah dia jadi kuasa 4? Kalau kuasa 4 maknanya atas ni dia akan jadi cx kuasa 3 tambah dx kuasa 2 tambah cx tambah d. Adakah dia begitu? Tidak. Sebab kuasa 2 dekat luar ni menunjukkan dia hanyalah repeating case. Kita hanya consider yang dalam ni. So dalam ni kuasa 2 kan? Therefore kalau dia kuasa 2, atas dia adalah linear. So kalau kita tulis balik, kita tulis kat sini cx plus d. Okay? So, seperti yang saya dah ajar juga sebelum ni, dalam kes yang repeating, kita darabkan dengan apa yang dia belum cukup. Okay? So, tengok soalan asal, kita ada x square plus 1 square, kuasa 2. So, kat sini, bila kita nak samakan pembawah, ax plus b ni, jangan darab ni. Pening kepala korang nanti sebab dia kuasa 2, kena kembang banyak. So, dia dah ada x square plus 1 yang kuasa 1. Soalan asal kuasa 2. So, dia belum cukup apa? Yang dia belum cukup adalah kuasa 1. Therefore, kat sini kita just darabkan dengan x square tambah 1. Okay? Manakala untuk kes yang cx tambah ni pula, dia dah memang kuasa 2 dah. Nak buat apa? Tak payah buat apa-apa. Kita biarkan begitu sahaja. So, cx tambah d. So, kalau korang wonder, boleh yang macam tu? Boleh? Ni, contohnya 1/2 tambah 1/8. Kan nanti kan kalau kita nak samakan pembawah, kita boleh kejar 8 tu. So, kita akan dapat 1 darab 4. Ni pun 2 darab 4 kan. Okay? Tapi ni biarlah sebab dia memang 8 pun bawah tu. Kan? So, 1/8 ni tak payah buat apa-apa. Similarly, yang ini pun tak perlu buat apa-apa. Dia biar je macam tu. Okay. So, ni pun per x square tambah 1 square. Okay. Lepas tu apabila kita kembangkan dan kita grupkan dia, macam biasa saya nak ringkaskan terus. So, kita dah boleh cancel bawah ni. So, tinggallah x square tolak x tambah 1 equal to ax cube tambah bx square tambah a plus c untuk x kuasa 1 dan tambah b tambah d untuk x kuasa 0. So, saya bawa ni ke sebelah. So, kita tengoklah satu persatu. For x kuasa 3 dulu. Untuk x kuasa 3, kita ada a equal to 0. Settle. Untuk x kuasa 2, kita ada b sama dengan 1. Cantiklah, b dah dapat nilai dah. Untuk x kuasa 1, kita ada a plus c sama dengan negatif 1. Dan untuk x kuasa 0, kita ada b tambah d sama dengan 1. So, apabila diselesaikan, kita dah ada value a, kita dah ada value b. So, kita akan dapat c sama dengan negatif 1 dan d kita akan dapat 0. Nanti korang check lah dengan kalkulator masing-masing. Saya highlight sebab takut korang tak nampak. Okay. So, apabila kita mengisi baliklah benda-benda ni. Ini.
Okay, so AX plus B. A kita apa tadi? A kita kosong, B kita 1. So, kita hanya ada 1 dekat sini. Lepas tu CX plus D, kita ada negatif 1 untuk C, D kita kosong. Maka dekat sini kita ada negatif X. Okay, ada siap. Itu sahaja. Kenapa ada pangkah ni? Sekejap, saya buang pangkah. So, itulah dia jawapan untuk partial fraction bagi repeating punya case.